Orang narsisistik ni dia memang tugas dia adalah menyakiti orang. Orang yang paling rapat dengan dia, orang yang dia tak perlu kisah untuk menjaga persona dia, image dia. Sebab pasangan yang duduk satu bilik dengan dia, orang luar rumah, dia akan jaga image. Tapi dekat dalam ni dia akan menyakiti. Kadang dia buat perkara tu, dia kata dia nak buat dengan niat dia baik, tapi memang nyata-nyata dia tengah marah ataupun dia nak bagi saya sakit hati. Susah nak pinpoint. Dia buat macam dari segi okey lah, dia buat macam dia innocent, bukannya nak buat. Tapi kita tahu niat dia sebenarnya, bila niat satu, tapi bila dia menzahirkan niat dia, sebenarnya nak menyusahkan kita ataupun memang nak bagi kita sakit. Saya dah penat cakap, tapi suami saya tak respon. Suami saya buat dirt je dekat saya. Yang lebih teruk kadang-kadang tu suami dah tidak berfungsi sebagai suami dekat rumah. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod baru Borak-Borak Rumah Tangga, di mana kita akan bincangkan pelbagai perkara tentang perkahwinan. Saya Zafrul Nordin selaku hos anda akan bersama anda hari ini dan membawa satu topik yang sangat penting, iaitu komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi dalam rumah tangga ni boleh dikatakan boleh make or break satu rumah tangga. Dan komunikasi ni juga kita boleh pecahkan kepada dua, verbal dan non-verbal. Kalau kita tengok non-verbal tu boleh juga dipecahkan kepada perkara yang kita buat dan perkara yang kita tak buat. Tapi dalam komunikasi ni sebenarnya lagi penting bagaimana anda berkomunikasi apabila ada konflik rumah tangga. Sebab bila ada konflik, sebenarnya semasa konflik, kalau ada skill komunikasi yang tinggi, konflik tu boleh membawa pasangan lagi rapat ataupun boleh menjurangkan pasangan lagi. So lama-lama dia dah jauh, mulalah rasa tawar hati. Dan kalau tawar hati tu dibiarkan untuk begitu lama atau bertahun-tahun, jadi satu hari terkejut pula bila pasangan minta cerai. Kepada para isteri juga, komunikasi, kalau kita nak bandingkan komunikasi cara seorang lelaki dan perempuan sangat berbeza. Lelaki ni dia nak komunikasi, kalau dia memang nak solve problem, dia nak deal dengan masalah tu kan. Perempuan pula dia nak bercerita tentang masalah, dia kena heal before dia deal. Dan sebab itu untuk topik yang sangat menarik ni, kita dah menjemput seorang figura yang sangat dikenali dalam bidang kaunseling dan pendidikan rumah tangga, iaitu Puan Sarah Zainal, atau lebih dikenali, dia page dia memang banyak follower dia sebagai Kaunselor Sarah. Kaunselor Sarah, terima kasih, selamat datang kepada podcast kami hari ini. Terima kasih, selamat datang. Okay. Kita mulakan Puan Sarah, di mana mungkin ada pendengar baru My Sakinah ni, mungkin first time. Saya rasa ramai yang tak first time lah dengan Kaunselor Sarah ni, tapi bukan the first time. Kita nak kenal Puan Sarah ni siapa? Dari mana, datang dari mana, siapa diri dia kan. Saya pun first time interview Puan Sarah ni kan. Saya pun akan kenali Puan Sarah lebih mendalam lah. Silakan Puan Sarah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Zafro dan juga tim My Sakinah menjemput saya untuk podcast Sakinah, siri komunikasi untuk para isteri yang sering kita lupakan kan. Setiap hari kita berkomunikasi tapi kita tidak berkomunikasi dengan betul. So saya Sarah Zainal daripada Skudai Johor, sudah berkahwin, ada 3 orang cahaya mata. Kini lokasi di Johor lah. Saya ada pusat kaunseling dan psikologi sendiri, terdiri daripada 18 orang ahli pasukan. So memang day to day basis memang kita buat sesi kaunseling, kita buat seminar, kita educate orang berkenaan dengan kekeluargaan dan juga kesihatan mental. Memang asal orang Johor ke apa? Okey, dia macam mana? Asal tu maksudnya tu macam mana? Dibesarkan di mana, memang dilahirkan mana, ibu bapa dia mana? Okey, kalau saya boleh kata saya asal Johor lah. Lahir di Johor, besar di Johor, sekolah di Johor. Tetapi ayah saya orang Kedah, mak saya orang Selangor. Wow. Tapi mereka berhijrah ke Johor untuk bekerja. Selepas pencen, mereka balik kampung. Saya stay di Johor. Okey. So, kampung mana tu? Kat Selangor ke kat Kedah? Okey, kampung ada 2 lah. Satu dekat Bangi, satu lagi dekat Jitra. Okay. Siapa orang Jitra kat sini, boleh hi-hi sikit lah. Hello semua. Hello semua. Okey. Jadi, saya juga macam nak tahu kan, Puan masa kecil sekolah di mana dan terutamanya macam mana boleh
memupuk minat dalam bidang kaunseling dan pendidikan rumah tangga ni? Okey, pertamanya saya mulakan dengan sekolah rendah dekat Sekolah Rendah Islam Hidayah. Kemudian sambung di sekolah menengah yang sama, Sekolah Menengah Islam Hidayah. Kemudian saya masuk Kolej Matrikulasi dekat Perlis, satulah Perlis. Kemudian saya masuk Universiti Teknologi Malaysia ambil psikologi bersama dengan pembangunan sumber manusia. Kemudian saya sambung sarjana dalam bidang kaunseling. Okay, so daripada mana datangnya minat ni mungkin disebabkan oleh kita panggil didikan awal daripada rumah lah. Okay? Umi dan ayah saya, mereka adalah seorang yang aktif dalam aktiviti kesukarelawanan. Jadi mindset membantu orang, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain tu dah dipupuk daripada kecil. So dia dah jadi satu kita punya emotional driver yang kita kena feed ourselves untuk kita rasa fulfill dengan kehidupan. Itulah antara pencetuslah minat kenapa nak masuk dalam bidang kaunseling ni. Sebab dia kadang-kadang macam kalau psikologi tu dia banyak cabang kan. Boleh masuk dalam bidang lain kan. Industrial behaviour and things like that semua. Jadi kenapa pilih rumah tangga? Okey, kenapa pilih rumah tangga? Satu, sebab kita melihat sekarang kan institusi rumah tangga ni terlampau banyak isu, terlampau rapuh, terlampau banyak perceraian berlaku. Dan saya nampak, saya ada skill, saya ada the knowledge, saya ada the competency untuk bantu orang. Dan kemudian waktu kita buat counselling ni, kita ada buat latihan tau. So antara latihan tu, ada orang dia suka sekolah, dia pergi ke sekolah. Ada orang dia suka universiti, dia pergi ke universiti. Tapi saya memang minatnya pada kekeluargaan. Jadi saya buat latihan dekat pejabat agama. So bila saya berada dekat pejabat agama tu, kita duduk first hand dengan orang setiap hari jumpa puluhan orang yang ada masalah keluarga. So saya rasa macam tak boleh jadi ni. I have to do something. Saya kena do saya punya bahagian untuk contribute kepada pembangunan masyarakat keluarga Muslim ni lah untuk berkembang. Macam itu. Kisah dia tu lah permulaannya. Okay. Dia so saya nak tanya sikit. Saya selalu tertanya kalau macam psikologis ni kan, psikologis atau orang kaunseling ni, dalam you punya own marriage kan, you berkahwin dengan suami you pun orang kaunseling ke atau psikologi, atau dia jauh berbeza in terms of, you kata you ada skill, ada knowledge kan. Okay. Jadi dia kadang saya rasa mungkin jadi cabaran kepada pasangan yang berkahwin dengan seorang yang skill dia sangat tinggi. Okay. So nak kata knowledge dan skill tu berbeza mungkin tidak. Tetapi pasangan saya, suami saya, Allah izin bukan dalam bidang psikologi, bukan dalam bidang kaunseling. Jadi cara fikir berbeza, cara respon berbeza. Tapi mungkin disebabkan kita tahu, kita aware, benda ni macam mana, so kita nak corner kat mana tu kita tahu. Okay. Tapi dalam masa yang sama, dia bersedia untuk menerima input daripada saya. Itu yang saya bersyukur lah. So kita grow together lah. Dia rajin tak baca buku-buku kaunseling ataupun dia pun ikut sekali? Atau dia rajin membaca buku, tetapi mungkin bukan dalam bidang kaunseling lah. Sebab dia lebih kepada businessman. Tapi masih lagi kerja dia tu berkisar tentang interaksi dengan manusia. Cuma tidaklah directly baca psikologi, kaunseling tu tidaklah. Okay. Kalau anak-anak macam mana? Puan macam mana memupuk anak-anak dari segi ada bagi motivasi ataupun ajar tentang psikologi dan okey. Kalau dengan anak-anak ni basically apa yang saya beritahu kepada anak-anak kita tak cakap lah macam directly perkataan counselling, psikologi itu kita tak cakap, tapi kita cakap the gist of counselling tu adalah dengan membantu orang. So setiap hari sebelum mereka pergi ke sekolah, biasanya kita akan salam, belum cium kan. So antara pesan yang paling saya ulang setiap hari adalah, kakak jadi orang yang bermanfaat dekat sekolah. Tanya cikgu apa yang boleh saya bantu, tanya kawan apa yang boleh saya bantu, sebab orang yang bermanfaat ni Allah sayang. Macam itulah. So kita bagi tahu kat dia lah apa the gist of kita jadi manusia ni, kena jadi orang yang bermanfaat, kena bantu orang. Gitulah. Jadi orang yang ada empathy. Macam itulah. So saya nak tanya, kalau puan kata dalam you punya praktis kan ada 18 orang, berjumpa orang, jadi di tempat kerja tu orang kata pakai topi sebagai seorang kaunselor. Betul. Adakah balik rumah kena buka topi kaunselor ni, saya kena pakai topi ibu biasa ataupun topi seorang isteri, dan supaya
tak naklah dia orang macam kata, tak adalah dia rasa okey, saya bercakap dengan kaunselor ataupun saya bercakap dengan psikologis yang boleh baca saya punya hati kan, dia pun stres. Ada dia macam tu ke? Yang tu betul. Dia macam gini, kita buka topi tu, kalau macam saya, apa yang saya buat adalah kita buka topi tu, bila masuk rumah tu buka topi dengan meninggalkan segala isu yang ada dekat office. Contohnya kita tak bawa masuk isu kebimbangan kita terhadap isu klien. Kita bawa kebimbangan tersebut masuk dalam rumah tangga kita. Itu kita cuba untuk elak. Kalau dulu mungkin awal-awal praktis dulu kita struggle kan. Orang tu yang buat masalah, suami kita pula yang kena kan. Kan? Contoh kan banyak sekarang kan netizen. Netizen orang tu yang buat salah, satu dunia semua orang kena marah kan. Tapi bila kita dah mahir, kita letak topi, kita buang. Isu dekat office, isu dekat rumah, ini adalah rumah tangga kita yang kita bangunkan, yang kita jagalah. Tapi nak kata di sebalik menjadi ibu, di sebalik menjadi isteri tu, kita sukar untuk meninggalkan kita punya jiwa kaunselor tu tau. So ada masa-masa memang kita secara halus kita masukkan elemen-elemen tu lebih kepada macam memahami, mendengar, benda-benda macam itulah. Saya pun dapat beberapa orang kata advice lah daripada kaunselor lain kan. Kalau saya nak berkahwin seorang wanita yang mungkin tak ada knowledge ni kan, saya kena tanya dia, kamu sanggup ke tak nak belajar tentang skill-skill rumah tangga ni, sebab jauh berbeza kan dia punya skill level, dan mungkin orang kata dapat mengadakan konflik lah. Ada konflik kan, you expect you cara komunikasi pun tahulah okay. Sebab dalam kaunseling ni ada teknik komunikasi dia, ada skrip dia kan. Jadi skrip ni you ajar husband you ke ketika tidak, ataupun kalau dia balas dengan skrip, dia tak patut cakap, dia criticize ke, dia menghina ke apa mana. Labeling tu kita tak buat, tapi kadang-kadang kan biasalah kan, walaupun kita kaunselor, rumah tangga kita pun ada isu kan, tetapi bagaimana kita respon dan manage isu tersebut kan. Antara perkara yang saya selalu buat dengan pasangan adalah macam kita perbaiki komunikasi tu kan. Contohnya macam, saya rasa kecewa awak cakap macam gini. Saya rasa awak cakap dengan cara yang salah. Kita tak terus cakap macam kita bagi tahu dekat dia, okay, this is not the right way of communication. Kena bagi tahu balik, saya isteri tau, bukan kawan. This is not how you talk to your wife. Ataupun kadang sama juga, saya pun ada masalah kan. Kadang kita pun terlepas cakap. Okay, dia akan cakap dengan saya, boleh cakap baik-baik kan? Dia akan cakap, kenapa perlu cakap macam gini? Lepas tu kita akan terus macam snap. Okay, baru kita aware balik. Okay, minta maaf, kita tak sengaja cakap macam itu. Okay, apa kata kita restart? Dengan anak pun saya buat macam itu. Okay, kita dah marah-marah dia kan, tak sedar kita marah. Okay, kakak, apa yang Mama cakap tadi tu memang betul, tapi salah cara cakap. Mama minta maaf, kita restart balik. Baru nak tanya, ada pressure tak ya you sebagai kaunselor Sarah kan? Lepas tu you balik rumah kan, macam you dia expect, ni kaunselor Sarah ni kan. Tapi kadang-kadang you pun macam, kita semua manusia kan, kadang-kadang terlepas, salah cakap kan. Ada tak pressure tu yang you rasa you ada macam pressure untuk nak perform sebagai seorang isteri dan juga nak berkomunikasi sebagai seorang ibu, sebab you kaunselor Sarah? Secara jujurnya lah, kalau dengan keluarga kecil, maksudnya unit saya lah, suami dan anak-anak, alhamdulillah saya tak rasa macam itu. Sebab apa? Sebab suami saya dia menyediakan a very safe space, suasana yang sangat selamat untuk saya menjadi diri sendiri, yang ada masa ada kesalahan, ada kelemahan, ada turun naik emosi. So saya tak rasa pressure untuk I have to be sentiasa perfect sebab saya adalah kaunselor. Alhamdulillah saya tak rasa begitu. Tapi di luar, mungkin dengan circle yang lebih besar kan, keluarga yang lebih besar, kawan-kawan yang lebih besar, pressure tu ada. Sebab macam kita kena sentiasa macam maintain calm and compose kan. Macam okay, kita kaunselor, kita kena ni kan. Tapi alhamdulillah dekat rumah, saya memang alhamdulillah lah, saya tak rasa pressure tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus juga saya dengar suami bila buat satu space yang selamat kan. Yes, itu saya tu sangat penting untuk seorang wanita. So bagus juga saya kena segmen untuk nak berbincang lah tentang mungkin
isu-isu ataupun cabaran yang para isteri yang mungkin bukan tak ada skill kaunselor, tak ada skill komunikasi ni kan. Saya ni nak tanyalah tentang mungkin puan boleh share kita apa yang puan rasa masalah utama daripada para isteri. Inilah masalah apa yang kita dapat daripada My Sakinah lah ya. Satulah memang komunikasi yang lemah ataupun poor communication ya, yang dia tidak berkesan, menyebabkan salah faham, kekecewaan, isu yang tidak diselesaikan, orang kata konflik yang tidak boleh diselesaikan atau konflik yang berpanjangan kan. Banyak saya dengar kat My Sakinah pun orang kata kita dah bertahun-tahun kahwin masalah sama je kan. Then dia akan rasa macam tahu hati tak puas hati, dan bahayanya dia rasa macam okey, ini mungkin kita tak sekufu sebab kita ada isu ini yang berkekalan kan. Dan tidak menjadi orang kata pendengar yang baik, yang kurang baik kan. Ini pun saya rasa banyak. Dia rasa dia mendengar tapi dalam otak dia tak dengar, dia dah fikir pasal nak respon kan. Apa sudah saya kadang-kadang saya test dah ready nak argue kan. Nak argue kan. Boleh repeat tak apa dia kata? Lepas tu tercengang. Apa dia kata lah. Sebab dia fikir pasal respon kan. Macam tu semua corak komunikasi yang negatif kan, sebagai macam ini sedikit Puan Sarah pun tahu tentang Gottman punya cara-cara yang negatif, cara-cara yang kritikan, defensiveness, penghinaan kan, stonewalling. Stonewalling ni satu perkara yang saya tahu para isteri banyak komplain. Lelaki suka stonewalling kan, macam tu kan. Mengelak daripada perbualan yang penting ataupun avoidance. Ni pun saya dah banyak temui, di mana sebenarnya pasangan tu memang dah ada para isteri pernah cakap kat saya, dia orang rasa nak bercerai dah, tak tahan. Tetapi bila depan suami dengan anak semua, dia buat macam normal kan, sebab dia tak takut kalau dia buka cerita nanti dia akan bergaduh besar kan. Tapi lama-lama dalam hati ni sebenarnya, bila dia luahkan perasaan kat saya, kata tak tahan dah, saya anytime boleh nak cerai, gitu kan. Dan yalah, orang kata power struggle ataupun pertikaian kuasa, konflik yang timbul daripada ketidakseimbangan kuasa ataupun control issue kan. Jadi biasalah queen control ke, lelaki tu diktator ke kan. Yang macam tu, jadi dia tak boleh ada komunikasi. Tapi saya tanya dari segi para isteri, puan punya praktis pun di Johor pun memang ramai, tiap-tiap hari jumpa orang. Apa yang puan rasa isu utama yang mungkin puan boleh bagi saya tahu lah kan. Zafrul bagian lelaki saya nak bagi tahu, dan kepada para suami lain, apa isu utama seorang isteri? Okey, so kita kongsilah kan sedikit. Untuk para suami tahu ni kan, kebanyakan isteri ni dia selalu kata dia okey, tapi dalam keadaan dia berkomunikasi secara pasif. Kita panggil sebagai passive aggressive communication. Kan? Passive aggressive communication. So passive aggressive communication ni kebiasaannya kan, isteri dia kata saya okey je, tapi jalan tak hantar. Saya okey je, tapi waktu basuh kuali tu kan, kutung. Kalau tengah okey tu, basuh pinggan okey je, tak ada bunyi, tak ada apa kan. Tapi itulah dia. Okay, jadi antara macam passive aggressive communication ni, yang kita boleh fokuskan kepada 4 perkara lah. Tadi pun Tuan Zafrul ada sebut kan, kita ada kritik. Kritik ini akan melahirkan satu defense mechanism kan, defense mechanism. Kemudian yang kedua kita ada contempt. Contempt ni dia lebih kepada macam kita akan pergi satu-satu lah kot kan, kalau sempat lah kan. Penghinaan, ataupun kita panggil macam meremehkan pasangan, yang dia akan menghasilkan stonewalling tadi. Itulah kenapa kan kadang-kadang isteri ni dia selalu cakap, komplain, saya dah penat cakap tapi suami saya tak respon, suami saya buat dirt je dekat saya. Yang lebih teruk kadang-kadang tu suami dah tidak berfungsi sebagai suami dekat rumah. Yang isteri nampak suami je kan, tapi isteri lupa nak lihat sebenarnya mungkin dia adalah punca kepada tindakan suami tu. Okay. So boleh nak pergi satu-satu ke? Terpulang kan. Saya suka sebab bila bercakap dengan pasal passive aggressive ni, memang terkena kat saya. Saya memang saya boleh cakap, saya boleh share lah. Saya pernah ada dalam satu perhubungan saya yang memang saya punya partner tu memang dia passive aggressive. Boleh naik gila juga kita sebagai seorang lelaki kan. Sebab kadang-kadang dia buat perkara tu, dia kata dia nak buat dengan niat dia baik, tapi memang nyata-nyata dia tengah marah ataupun dia nak bagi saya sakit hati. So dia susah nak pinpoint. Sebab dia buat macam dari segi okey lah, dia buat macam dia innocent, bukannya nak buat. Tapi kita tahu niat dia sebenarnya, bila niat satu, tapi bila dia menzahirkan niat dia,
sebenarnya nak menyusahkan kita ataupun memang nak bagi kita sakit. So senang kata, orang tertanya-tanya kan, mungkin ada first time yang dengar passive aggressive communication. Senang kata adalah satu komunikasi yang tidak direct tetapi dia menyimpang sikit tapi dengan tujuan untuk menyakitkan kita. Macam itulah. Kadang-kadang mungkin ada orang panggil itu sebagai manipulative punya communication. Kan kita kata, mana ada saya cakap macam itu, saya tak buat pun, kenapa awak fikirkan begitu? Sedangkan dia akan salahkan pasangan punya respon, sedangkan dia yang memberikan, dia yang prompt behavior tu kan. Jadi antara yang kritik, okay. Jadi kritik ni kadang-kadang isteri ni selalu lidah laju dulu dia sebelum akal fikiran dia lah. Maksudnya tak fikir apa yang dia nak cakap. Ramai orang, terutama isteri, sukar nak jadi aware, jadi sedar diri terhadap apa yang dia fikirkan. So dia tak fikir sebelum bercakap, banyak benda nak komplain. Lepas tu dia suka kritik personality dan juga kelemahan pasangan. Jadi bila kritikan demi kritikan itu yang membuatkan pasangan kadang-kadang down dah. So kadang-kadang contoh kritikan ini adalah bila dia menggunakan banyak you statement atau macam, awak ni Zafrul, apalah kan, contoh kan. Okay, contohnya macam awak ni kan, boleh tak kalau saya tengah ni, awak jangan macam ni. Okay, so awak ni memang teruk lah, ataupun apa, perkataan-perkataan yang kritik pasangan kita. Jadi kritikan demi kritikan, kalau mungkin sesekali berlaku mungkin pasangan boleh terima kan. Tapi kalau berlaku setiap hari, sehari banyak kali pula, so kadang-kadang mulut isteri inilah yang membuatkan pasangan tidak merasa selamat dengan diri kita. Tapi saya nak tanya pasal passive aggressive ni, sebab saya rasa passive aggressive ni macam saya punya pembukaan kan, saya kata communication juga ada non-verbal kan. So saya rasa passive aggressive ni kadang-kadang dia boleh kenakan dengan secara non-verbal. Betul. So for example, katakan saya tak suka saya punya seluar basuh, kalau putih yang colour tak suka, tapi saja letak sekali, basuh sekali, lepas tu kata, saya terlupa, saya tak ingat nanti kan. Tapi dengan cara dia kata mungkin kita nampak lah dia memang ada basuh yang berasingan putih, tapi seluar saya saja dimasukkan dalam colour macam tu kan. Itu saya nampak pasal non-verbal passive aggressive punya communication, dia tengah communicate kan. So nak tanya, dalam bila seorang wanita tu dia ada isu passive aggressive kan, datang dia dari mana punca dia? Adakah punca dia daripada diri dia yang dia bawa daripada mungkin ada unresolved childhood trauma ke, dan dia tak sedar, dia subconsciously buat, dia tak sedar pun, ataupun punca dia daripada suami ataupun pasangan lelaki dia? Okey, soalan tu dah bersama dengan jawapan sebenarnya. Okey, kalau it could based on saya punya klien lah kan, mungkin boleh share sikit kan, saya boleh share sedikit lah dengan Tuan Zafrul. Kedua-duanya ada. Okey, satu kadang-kadang dia kadang-kadang perempuan ni benda ni berlaku passive aggressive communication ni sebab that's the only way of communication yang dia tahu. Boleh jadi dia model daripada, dia tiru daripada mak ayah dia kan. So basically itulah the only jenis komunikasi dan cara dia berkomunikasi, itu je yang dia tahu. Sebab mak ayah dia buat macam itu dekat dia, mungkin ada orang lain juga buat kat dia. So dia tak tahu yang apa yang dia buat tu salah. Dia tak tahu yang cara komunikasi dia itu tidak berkesan. Dia tidak tahu yang cara komunikasi dia itu menyakitkan. Okay, kalau contoh macam dalam sesi kan, bila kita buat sesi tu, suami dan isteri datang, lepas tu suami benar-benar, bukan senang kan suami nak meluah. Bila suami meluahkan perasaan, isteri rasa macam, okey, kenapa selama ni saya tak tahu yang benda ini menyakitkan. Sebab kadang-kadang dalam sesi bila ada third party, barulah orang tu bersedia untuk bercakap kan, dia rasa selamat. Okay, so kadang-kadang dia tak sedar yang benda itu menyakitkan. Kadang-kadang memang betul tak sedar, kadang-kadang dia sedar dan dia sengaja buat. Jadi kalau dia baru dapat kesedaran itu menyakitkan, maka ada masa-masa, pada kebanyakan masa klien ini dia bersedia untuk berubah. Kalau benar dia nak memperbaiki rumah tangga dia. Tapi kalaulah contohlah dia ada underlying issues, contoh macam memang dia tu very narcissistic, very manipulative punya orang. Orang narsisistik ni dia memang tugas dia adalah menyakiti orang. Orang yang paling rapat dengan dia, orang yang
dia tak perlu kisah untuk menjaga persona dia, image dia. Terutamanya pasangan lah kan. Sebab pasangan yang duduk satu bilik dengan dia. Orang luar rumah, dia akan jaga image. Tapi dekat dalam ni, dia akan menyakiti. So, satu tadi betul lah tu. Underlying issue sama ada cara dia dibesarkan atau personality diri dia. Yang kedua tadi disebabkan oleh sebab yang kedua ni pun ramai juga. Bila mana suami tidak berjaya ataupun tidak berfungsi sebagai seorang suami, dia tidak qawwam, tidak cukup qawwam kan. Jadi isteri ni dia terpaksa step up. Bila isteri terpaksa step up, naturally dia akan keluar daripada fitrah dia. Fitrah seorang isteri, bila dia merasa selamat, dia merasa selesa berada dengan lelaki tersebut, dia dapat menjadi seorang yang lemah lembut, manja, mengada-ngada, semua sifat-sifat kewanitaan tu akan automatik keluar. Tapi bila lelaki ini tidak membuatkan dia rasa selamat, tidak membuatkan dia rasa keperluan dia terpenuhi, lelaki tidak menjadi provider, maka isteri terpaksa step up. Bila isteri terpaksa step up, dah tambah satu job scope kan. Dia lah ibu, dia lah pengurus rumah tangga. So dia pula kena fikirkan pengurusan yang lebih tinggi. Income cukup ke tak, rumah okey ke tidak, semua tu kan. Pada ketika itulah dia akan menjadi singa yang mengaum, sentiasa marah-marah. Tu yang jadi passive aggressive tu lah. So okay, apa yang saya rumuskan adalah ada beberapa perkara. Dan mungkin podcast ni tak sempat insyaAllah. Tapi ada satu topik yang saya rasa perlu pencerahan ialah sama ada dia ada narcissistic punya perangai. Sebab sekarang ni kalau tengok dekat social media semua, banyak. Semua orang kata pasangan yang narcissistic kan. Ada isu rumah tangga ke, nak bercerai ke, oh saya punya pasangan ni narcissistic kan. Saya pernah ada satu suami isteri ni, yang si suami ni kata isteri narcissistic, lepas tu isteri datang jumpa saya pun kata suami dia narcissistic kan. Dua-dua kata narcissistic kan. Tapi saya nak share sikit lah, sebab saya pun boleh kata on receiving end of passive aggressive. Saya tak tahu mula kan. Saya baca betul. Saya tahu, oh memang sebagai seorang lelaki memang sakit, boleh nak gila kan. Then bila saya tengok dekat ini dah many years ago lah kan. Tapi bila recently saya tengok dekat My Sakinah pun cases yang nampak yang isteri dia macam passive aggressive. Sebab dia passive aggressive ni kadang dia move the goalpost tau. Dia goalpost selalu dia bergerak kan. Okay, kalau awak buat macam ni saya okay. Lepas tu lagi dia dah buat tak, saya nak macam ni kan. So lelaki tu pun macam kau nak apa kan. Sebab lelaki kita memang very direct to the point. So bila seorang wanita cakap, dia communicate pun kita expect okay lah, you cakap A memang masuk A. Tapi bukannya maksud B or C lah. Okay. Tapi sekarang mungkin kita nak ceritakan tentang ada tak kalau macam mana nak keluar daripada passive aggressive ni. Sebab ramai orang kadang macam saya pun dulu, saya tak tahu yang pasangan saya ni sebenarnya passive aggressive kan. Nak ada awareness, nak tahu, dan apa mungkin banyak step lah, mungkin saya dengar ni macam satu solution yang sangat kompleks kan. Mungkin Puan boleh bagi kita sedikit tips ataupun untuk para isteri kat luar sana kan, untuk diorang tahu okay, kenali yang saya sekarang ni saya tengah passive aggressive, dan macam mana nak kenali, macam mana nak ambil step-step untuk nak memperbaiki komunikasi yang tak berapa orang kata healthy ni kan, tak berapa sihat. Okay. So basically bagi semua para isteri yang sedang mendengar podcast kita pada hari ini, mungkinlah the very first step yang anda kena buat adalah untuk ambil masa pause sekejap. Pause dan bertenang. Sebab kadang-kadang bila kita sentiasa on the move ni, kita tak sempat nak proses, tak sempat nak fikir, dan kita sentiasa rasa sebenarnya kita adalah the victim. Kita ada victim punya mindset, sedangkan kita tak perasan yang kita ni lah yang sedang menyakiti pasangan kita. Kita sedang melakukan passive aggressive communication. Jadi bagaimana nak memulakan ataupun kita nak restart kembali, first kali memang kena pause kejap. Pause, cuba muhasabah balik, adakah apa yang aku lakukan ini menyakiti ke tidak? Okay. Sebab kadang-kadang kalau kita menyakiti dengan secara tidak sengaja, kita boleh minta maaf. Tapi kalau kita sengaja menyakiti, maka itu dah cerita lain lah kan. Okay, so dah pause. Cuba tengok adakah cara kita berkomunikasi tu menyakiti ke tidak. Kemudian nak tak nak memang kena start dengan cari ilmu balik. Saya cadangkan you just follow lah para wanita, follow je lah My Sakinah punya podcast ni.
through setiap sesi tu nanti akan ada banyak input lah. Jadi antaranya untuk dapatkan satu cili akal ataupun insight ataupun satu awareness tu, kita kena sedar bahawa bila kita nak bercakap ni, kita nak cakap direct. Adakah kalau kita buat begitu, sama ada verbal ataupun non-verbal, sampai ke tidak apa yang kita nak cakap. Sebab apa? Sebab saya selalu cakap dengan klien saya, expectation yang kita tak communicate, dia akan banyak melahirkan frustration. Kan? So makin banyak kita expect pasukan kita buat 1, 2, 3 tapi kita tak communicate. So banyaklah frustration sebab pasangan tak tahu pun apa yang kita hajatkan. Okey, jadi apa lagi? Lepas tu untuk kita mungkin mengurangkan. Saya nak celah sikit. Okey. Jangan, kita sebagai lelaki lah, kita mungkin dibesarkan untuk aspek yang wanita ni dia communicate takkan direct. Okay. Yang kita kena baca. Okay. Kan? Apa maksud tersirat dan tersurat, semua maksud kan, in between the lines semua kita kena baca. Adakah itu kebenaran atau itu mitos? Bolehkah seorang wanita komunikasi secara direct, ataupun kita lelaki ni memang kalau dia cakap A, kita dah kena pandai sebenarnya dia tak maksud A, dia maksud dia D ataupun F. Macam tu kan. Okay. Dia mungkin tak ada very concrete jawapan daripada saya lah. Sebab apa? Sebab setiap rumah tangga tu dinamiknya berbeza. Setiap wanita itu berbeza. Kalau macam saya sendiri, saya adalah seorang yang sangat direct. Kalau sebab ada orang dia suka berhadapan dengan susah yang menyusahkan. Macam saya, contoh, boleh kongsi sikit kot. Saya punya, contohnya macam klien kan. Dia kata, selalu tanya, Puan Sarah, macam mana saya tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana saya nak cakap, saya takut kalau dia marah. Saya takut kalau dia tak bersedia. Saya akan selalu cakap macam ni. Awak kena bersedia untuk, kita kena cuba dan kena bersedia untuk dapat konflik tu. Hanya dengan berlakunya konflik, baru kita tahu, suami saya, dia tak suka cara saya cakap yang A ni. Untuk isu ni, kita kena cakap cara B. Tapi kalau awak tak cuba, macam mana awak nak tahu? So itu adalah the learning process lah. Untuk restart passive aggressive ni pun, it's a learning process yang you kena lalui benda tu. Kalau macam saya tak suka menghadapi kesusahan jiwa yang tak puas hati simpan dalam. Saya lebih selesa untuk rasa susah bercakap. Saya lebih selesa untuk berkonflik sebentar, tapi saya nak suami saya faham, suami saya buat apa yang saya nak. Daripada saya duduk simpan, tak puas hati sendiri, berguling-guling kat rumah sendiri, tapi isunya tak selesai. Kalau saya lebih suka, jom kita one to one, mari kita berkonflik supaya sampai apa yang nak disampaikan tu. Tapi berkonflik pun bukanlah bergaduh hebat apa pun, tapi maksudnya, ada konflik kecil lah untuk kita capai kepada satu kefahaman tu. Macam itulah kisah dia. Betul. Jadi sama juga macam saya kata kat pembukaan kan, komunikasi ni sebenarnya yang paling penting adalah macam mana kita communicate dalam masa konflik. Sebab kalau kita tengok, kita baca dari segi kajian pun, satu rumah tangga yang bahagia, dia 80% daripada masa tu dia bahagia. 20% tu dia akan berada dalam konflik. Kan? Jadi saya rasa pun mungkin adalah passive agresif ni dia tak ada skill untuk nak berkomunikasi untuk nak mengatasi konflik. Jadi pasal tu dia passive agresif kan. Jadi saya rasa mungkin saya nak tambah sikit lah. Skill untuk nak resolve konflik ni saya panjang ya. Memang panjang. Jadi saya pun itu sebab saya rasa lepas podcast ni pun saya rasa sangat looking forward pada Puan Sarah ni. Alhamdulillah dah bersetuju untuk nak buat kita punya program transformasi ni kan. Ada 10 episod. Jadi saya rasa mungkin boleh halusi satu persatu episod dari segi macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak tahu komunikasi 101 kita panggil 101 lah kan. Macam mana nak sedar diri daripada passive agresif macam tu kan. Sebab saya rasa memang sebagai seorang suami lah, seorang lelaki, seorang suami, dan saya boleh katakan bersuara untuk suami-suami yang tengah suffer kat luar tu kan. Passive agresif ni adalah satu yang menyakiti para suami. Memang kita stres, memang kita pun rasa macam tak tentu arah kan. Kita sebenarnya nak menggembirakan isteri, tapi kalau isteri cakap makna yang berbeza, memang masalah
Jangan terkejut. Ada juga klien lelaki yang sampai dapat panic attack dan juga depression disebabkan oleh sikap isteri yang terlalu passive aggressive communication. Sampai mungkin boleh tambah sikit lah. Maksudnya sampai kan suami memang dia rasa dia memang betul lah aku ni yang teruk. Disebabkan aku tak mampu nak berikan kebahagiaan kepada isteri. Sedangkan isteri itulah yang sedang apa yang kita panggil bukanlah menzalimi, maksudnya dialah yang sedang menyakiti suami sampai suami yang tak aware, macam Tuan Zafrul aware kan, kalau suami yang tak aware ni sehingga dia rasa itulah diri dia, itulah self worth dia, itulah memang betul lah, memanglah aku ni suami yang tak berguna, tak mampu nak bahagikan isteri, sedangkan isteri tu yang sedang menggunakan suami dia, yang sedang menyakiti suami dia. Tu nak kena berhati-hati isteri. Isteri kena berhati-hati. Penting tu. Yang jadi saya rasa boleh nanti kaunselor Sarah akan bantu para isteri dan juga boleh, insyaAllah. Bagaimana nak berkomunikasi dalam konflik kan, supaya saya rasa kadang-kadang konflik tu boleh merapatkan kan, sebab dia boleh meluahkan perasaan dan makin kenal kan, and then berdepan dengan orang kata perbualan ataupun discussion, difficult discussion kan, benda-benda yang sukar untuk nak dibincangkan akan dibincangkan dan tidak simpanlah hati. Saya yang takut simpanlah hati tu sebab ada masalah ni saya nampak bila kita pasangan yang buat avoidance saya tak tahulah nama bahasa Malaysia apa kan, tapi dikatakan avoidance, di mana dia berpura-pura benda ni perkara ni okey. Saya baca kajian hampir 70% daripada pasangan yang buat avoidance ni dia bercerai. Selalu mengelak kan, dia tak nak berhadapan. Dia mengelak dan dia pura-pura lah macam tu kan. Jadi saya sangat-sangat teruja lah kan. Jadi saya rasa kita pun dah mungkin sampai penghabisan masa kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sudi bersama ke pengakhir episod ini, saya berharap para isteri ataupun mungkin pada para suami yang mendengar mendapat manfaat daripada perkongsian dengan kaunselor Sarah. Dan kaunselor Sarah, saya sangat berterima kasih. Saya tahu memang puan daripada Johor. Alhamdulillah dapat tangkap puan masa puan datang ke KL ni. Alhamdulillah. Dan bersama, dan insya-Allah kita akan bersama puan dalam program transformasi perkahwinan. Yang bersama-sama 10 episod puan jangan lupa daftar. 10 episod Jadi puan, sebelum kita berakhir, adakah last words atau kata-kata pengakhir untuk para isteri di luar sana? Okey, untuk para isteri, jangan jemu untuk belajar. Rumah tangga ini dia sentiasa berubah. Kita sentiasa berubah. Jadi kita sentiasa perlu segera kenal pasti perubahan dan segera untuk faham pasangan kita yang sedang berubah. Jadi nak tak nak kena ada ilmu dan juga ajak pasangan, turunkan ego, ajak pasangan sama-sama belajar supaya kita punya end goal kita kan, kita nak masuk syurga sama-sama kan. So kalau banyak isu je ni, banyaklah distraction dalam laluan kita nak pergi syurga tu. So kalau makin banyak ilmu, insyaAllah mudahlah jalannya tu, insyaAllah. Okay, dengan itu kita punya episod ni. Kepada pendengar, jangan lupa untuk nak share dan subscribe kepada kita punya channel dan tinggalkan komen. Mungkin anda ada beberapa apakah cabaran anda tentang nak berkomunikasi dengan pasangan, dan jangan lupa join program transformasi perkahwinan. Jumpa anda di sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.